Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, depan ni ada dua pasang kasut yang telah lama. Okey, yang telah lama mungkin berusia antara ni 3 ataupun 2 tahun, 3 tahun macam tu lah, saya tak ingat. Okey, jadi masalah kasut ni adalah dia dah terkopak sedikit lah. Okey, ni disebabkan oleh terkena air hujan. Saya pergi kerja, balik kerja dalam keadaan cuaca yang hujan lebat. So inilah kesan-kesan dia lah. Okey, dia pecah kasut ni, kasut daripada Clark. Okey, tapak pun tak berapa nak haus lagi. Okey, dan dia masih cantik lagi, cumanya adalah sedikit kerosakan lah, okey, pada kasut ni. Dan di sini adalah kasut Adidas. Adidas tak berapa nak ori lah, bukan ori sangat. Okey, kat sini pun dia dah pecah-pecah lah. Okey, disebabkan terkena air lah waktu basuh, ataupun disebabkan oleh lama tak pakai. Biasanya kasut dia macam tu, lama tak pakai dia mulalah pecah sana pecah sini kan. Okey, jadi hari ni ni ada gam saya beli daripada kedai ni lah, kedai yang biasa anda pergi. Okey, dia nama Hilo. Okey, contact glue dia tulis dia tunjuk kat sini kasut lah, gambar kasut Universal Instant Stretch. Okey, ni untuk kasut. So hari ni saya akan kongsikan kepada anda tentang gam ni lah. Okey, tentang gam ni. Okey, saya akan guna gam ni dengan dua jenis material yang berbeza. Satu jenis kulit dan juga satu lagi jenis ni fabric lah. Okey, tanpa buang masa, saya akan cuba tampal pada kasut ni dan saya akan tunjukkanlah resultnya kepada anda. Okey, gam ni warna dia kekuningan sedikit. Okey,
setelah 2 hari saya biarkan kasut saya kat sini. Okey, telah digam. Okey, jadi saya akan tunjukkan kasut yang pertama ni, kasut Adidas ni. Okey, jadi ini tempat yang saya gam. Okey, gam tu pun dah mengeras. Okey, kasut pun dah melekat. Cuma finishing dia tak baik lah. Okey, finishing tidak baik sebab saya bukan profesional pasal gam kasut. Okey, jadi hari ni saya nak bagi tahulah. Okey, gam ni boleh melekat dengan baik, tak ada masalah antara material fabric dengan getah, tak ada masalah, boleh digam. Cumanya masalahnya berlaku di sini. Di sini masalah berlaku kerana okey, material ni, plastik ke getah ni dia dah tak kuat dah, dia dah rosak, so dia tak boleh lekat. Jadi dia terbuka. Okey, ni sebab kasut ni pun dah 3-4 tahun dah. Okey, saya gam ni sebabnya saya nak pakai lah petang-petang setakat jogging tu boleh lagi. Saya dah beli kasut lain sebenarnya, cuma kasut ni saya nak buat macam kalau kita masuk lumpur-lumpur sikit ke apa, ataupun tempat-tempat yang kotor, tak adalah sayang sangat kasut tu kan. Ni tak ada masalah, boleh pakai lagi. Untuk jogging, main badminton pun boleh lagi lah, tak ada masalah. Okey, ni sebelah kanan, tengok sebelah ni sebelah kiri, ni sebelah kanan. Okey, cantik, tak ada masalah, boleh lekat. Okey, sama juga masalah kat tepi ni dia tak melekat lah. Material ni dengan ni dia tak melekat. Okey, kat dalam pun gam tu dia mendap je kat dalam. Okey, so mungkin saya kena beli gam lain, ataupun kena, kalau nak guna lagi lah, betul-betul nak guna kasut ni, saya kena jahit lah, ataupun belilah kasut baru, tak ada masalah. 100 dalam RM180 je kasut ni, tak ada mahal mana pun. Okey, kat sini dia melekat. Okey, macam ni lah. Okey, ni pun dia melekat lah. Okey, tapi gam ni dia macam getah lah, dia macam getah. Okey, berikutnya kita tengok kasut yang kedua ni, kasut Clark ni. Okey, jadi untuk kasut ni dia tak berjaya digam lah. Okey, seperti mana yang hari tu dia tak berjaya, sebabnya bukan gam ni tak melekat, bukan gam tak melekat, sebab material dia ni getah dengan ni kulit bila gam dia tolak balik, bila gam dia tolak balik. So gam tu tak boleh melekatkan antara dua bahan ni lah. Jadi untuk lekatkan ni saya kena cari gam, mungkin gam 2 second ke 3 second ke, macam tu lah, lebih kurang. So ini pun, kasut ni pun dah lama. Okey, boleh pakai lagi. Sini semuanya elok sebenarnya kasut ni, kat sini semuanya elok, cuma dia terbuka kat sini. Inilah orang yang pakai kasut dan naik motor, biasalah kena hujan, kasut akan cepat rosak lah. Okey, sama juga yang ni, tak boleh gam. Tapi kasut ni boleh dipakai dengan baik lagi lah, tak ada masalah. Sebab yang ni, kalau yang ni tercabut pun tak ada masalah sebenarnya. Okey, kasut ni jarang sangat lah saya pakai. Tengok tapak banyak lagi. Okey, cumanya saya nak gam tu nak bagi cantik lah. So tak ada apa nak cakap. Okey, kalau nak gam kasut, yang ini nasihat daripada saya, kalau nak gam kasut, kita pilihlah gam yang sesuai dengan material kasut kita. Contohnya kain ni, kain dengan getah, ni kulit dengan getah. Carilah gam yang sesuai, itu saja. Bukan salah gam, bukan salah apa-apa. Paling penting sekali adalah pengetahuan kita. Kalau kita tak ada ilmu, memang kita jadilah orang-orang yang rugi. Itu je, tak ada masalah. Saya buat video ni pun bukan untuk nak bagi tahu saya gam kasut, tak. Saya nak kongsikan ilmu, itu sahaja. Kalau kasut ni saya nak beli, sekarang pun saya boleh beli, tak ada masalah. Kasut baru kan. Jadi saya cuma nak kongsikan, itu sahaja. Okey, jadi kepada anda yang menonton di channel Catman DIY, saya harap perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.